Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang lagi kita ke rancangan Anjang Channel. Untuk video kali ni, kita nak main masak-masak bersama dengan anak-anak bulus. Oh bukan anak-anak bulus, anak-anak saya. Okey, nak tahu apa yang kita nak masak hari ni? Jom kita ke dapur. Jom. Hai, Assalamualaikum. Anjang Channel. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Anjang Channel. Okey, hari ni kita nak masak apa? Kurai puff. Bukan kurai puff, cream puff. Ya, betul. Okey, bahan-bahannya sangat-sangat mudah. Kita ada tepung. Atau kita ada telur. Lagi kita Ada apa tu? Margarine. Dan juga air. Okey, sesudah itu kita perlukan kuali. Okey, jom kita start masak. Sebelum tu, kita letak bawah dulu. Okey. Sebab kita nak masukkan air. Mana? Semua, tak semua. Masukkan air dulu kat dalam. Lepas tu kita masukkan margarine. Mana kacang? Kacang kayak gitu. Oh, mak. Lepas tu kita letak di atas ini. Kita panaskan. Kita nampak dia dah mendidih macam tu kan. Kita slowkan sedikit api. Masukkan tepung. Okey, cepat masukkan tepung. Okey, slow, pelan-pelan, hati-hati. Panas tu dekat dengan tangan awak. Banyak ke? Okey, semua. Ini kena kacau cepat-cepat sampai dia menjadi seketul dough yang tidak melekat. Yang tak melekat pada kuali. Okey, bila jadi dough macam ni, lembut macam ni. Okey, kita boleh tutup api. Dan kita penuhkan. Kita kacau. Okey, bila dah siap kita punya dough ni. Bila dah siap kita punya dough ni, kita masukkan telur satu persatu kat dalam. Okey, jaga panas. Okey, masukkan telur satu persatu. Okey, dan kacau. Okey. Susah juga mana. Okay, kalau korang nampak macam dia tak sebati kan, tak apa, jangan risau, nanti lama-lama dia akan sebati. Bau jadi cair. Bau dia jadi Cair. adunan yang lembik untuk kita pipe nanti. Kacau. Lepas tu kita bolehlah pipekan dia. Tunggu dah siap. Lepas tu kita buat apa? Letak kat oven. Kita pipe dulu. Lepas tu letak kat oven. Okey, dah masuk dalam macam ni. Bolehlah kita picit dia. Okey, kita akan picit macam ni. Okey. Ni sikit. Okey, dah siap. Okey. Ada lebih lagi ni. Mama rasa kan, Mama nak buat cream puff gergasi. Wah, Nak? Kicuk sebab. Okay, masukkan semua ni.
Kita akan buat 2 biji cream puff gergasi. Kita mulakan Mana nak buat? dari sini. Kita akan pusing. Boleh. Soalnya mau buat. Satu lagi. 2 biji. Kita akan buat tapak tu. Kemudian kita akan kelilingkan dia. Kita akan tengok besar mana nanti jadi. Kalau kecil, pimpilah kita. Dah ke 2 je? 2 je. Dah jadi 2 cream puff gergasi kita. Jom kita bakar dan tengok apa hasilnya. Jom. Macam mana? Seronok tak? Mesti kita tak sabar kan nak tengok macam mana jadi tak kita punya cream puff tu. Lepas tu kita tunggu kita punya cream puff kita masak. Tiba-tiba rumah tu senyap. Senyap tu kita pergi ke depan lah. Tidur rupanya. Tak apalah. Bila dah tidur ni senang sikit kan. Tak adalah banyak kerenah sangat. Jadi, kita ke dapur dan kita buat inti dia pula. Inti cream puff. Jom. Inti cream puff tu nama dia inti custard. Jom kita buat inti custard. Selepas kita sejukkan kita punya inti custard kita tu, tiba-tiba bunyi tik dekat oven. Tandanya kita punya cream puff kita dah masak. Lepas tu kita pun angkatlah dia. Okey. Yang ni dah masak. Kita tengok pula satu lagi yang besar macam mana. Wow. Menjadi guys, menjadi akhirnya. Rasa nak menangis, rasa macam nak backflip pun ada, tahu tak? Walaupun tak boleh nak backflip, memang tak boleh. Tapi guys, jadikan cerita seronok punya seronok. Tengok kita punya cream puff kita tu kembang elok, mekar kan? Korang tengok je lah. Tengoklah. Pergi tengok. Dah kenapa jadi macam ni pula? Tadi elok kembang. Mendap guys, mendap. Dia macam turun tau. Rasanya dia, kalau dia mendap, dia tak masak kat dalam. Ni dia dah masak, tapi dia turun slow. Tapi masih lagi ada dia punya ruang kat dalam tu. Kalau tak ada ruang, dia bertempik macam itu, tu tanda dia tak masak. Tapi apa-apa pun, kita tengok final dia jadi macam mana. Jom. Baru nak paik budak ni bangun pula dah. Tergaru. Oi, tidur kat situ pula dia.
Wah, menjadi guys. Akhirnya menjadi. Seronoknya kan. Alamak. Takut. Jangan datang aku. Kau ni asal aku nak buat video je kau datang. Asal aku nak buat video je kau datang. Ni kenapa?